Gelombang itu apa? Saya nak pengumuman 11 hari bulan. Barisan Nasional menang. Solo tubuhkan kerajaan negeri Johor. Gelombang biru akan naik daripada selatan. Angin kencang akan tiup ke negeri saya, Negeri Sembilan, tuan-tuan. Mantap! Mungkin bagi keyakinan kepada Presiden Pengurusi Dato' Zahid, di Negeri Sembilan juga kita lawan Solo, tuan-tuan. Kita menang, tuan-tuan. Okey, mantap! Lepas Negeri Sembilan, gelombang itu patah balik ke selatan. Bagaimana? Melaka! Pergi ke negeri Dato' Rauf. Di situ sekali lagi, tuan-tuan puan-puan, kita buktikan bahawa Barisan Nasional boleh menang lawan Solo. Kawan, kekalkan negeri Melaka untuk Barisan Nasional, tuan-tuan. Okey! Dah selesai dengan Melaka, nak pergi mana lagi? KL terus. Tahun depan apa? Saya nak tanya depan Dato' Zahid. Puan-puan, tuan-tuan, rindu ke tidak Barisan Nasional memerintah Malaysia? Yo! Rindu ke tidak? Rindu! Rindu Hari ini Najib! kita ada di dalam kerajaan.